Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini cara, kalau korang punya filter stuck, okey, aku dah tengok cara lain pakai tali apa semua tu, tebuk apa semua, dia agak risiko lah. So aku cadangkan sekarang untuk filter yang stuck ni korang pakai kertas pasir. Aku ambil 80 dekat DIY ada. Cable tight ni pun korang pakai, aku buat double joint sebab dia agak besar sikit lah. Okey, ataupun cari kabel tight yang lagi besar pun okey gak, sekali lengkung je. And then korang pulas pakai ni. Ni. Korang pulas ni. Okey, korang masuk dalam. Tengok lah mana lock. Okey, aku macam tu. Okey, silap. Balik. So, korang lock. Okey, and then pusing. Kalau tak lepas pakai tangan, kau kena tolak pakai kaki. Dia lawan jam. Dia lawan jam. Lawan jam. Okey, lawan jam. Okey, so pastikanlah ini kaedah aku lah. Kalau ada kaedah lebih baik, lain yang lagi baik, saya okey. Itu sahaja. Dan boleh pulas ke tangan. Alhamdulillah, settle.